Pada kali ini saya akan membincangkan mengenai Maya Project Management. Okey, seperti biasa untuk memulakan aplikasi berkenaan, anda perlu double klik pada ikon Autodesk Maya. Anda akan dapati terdapat beberapa pop-up window muncul. Okey, kita boleh minimizekan yang ni. Okey, ini adalah main application, dan yang paling antara yang penting ialah this 1 minute startup movie. Saya cadangkan bagi mereka yang belum menggunakan Maya untuk mengambil masa melihat video tutorial ini sebelum memulakan projek-projek yang lain. Okey, so ianya akan membantu anda mempercepatkan lagi pemahaman mengenai penggunaan Maya ini sendiri. Okey, kita boleh tutup gaya ni. Apabila kita kembali kepada aplikasi Maya ini, satu konsep yang ingin saya tekankan ialah Maya Project. Okey, anda boleh lihat kat sini dekat file Maya Project. Maya adalah sebuah aplikasi yang agak kompleks. Justru itu, untuk menguruskan file Maya, kita memerlukan satu aturan kerja yang agak khusus. Okey, risikonya apabila kita tidak mengikuti aturan khusus ini, anda mungkin berpotensi kehilangan file, file yang corrupt dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat ke sini, okey, saya ingin tunjukkan contoh kepada anda. Terdapat dua file Maya, dan file Maya ini telah disimpan mengikut aturan subfolder yang khusus, di mana di dalam sim file ini terdapat file Maya yang telah dihasilkan. Anda boleh lihat sini dengan extension .mb. Okey, jadi file Maya ini telah dihasilkan dari komputer lain. Okey, jadi apabila kita membawa file ini di dalam komputer ini, contohnya di sini saya perlu memberitahu Maya melalui operasi set project ini untuk Maya membaca ataupun linkkan kembali sub folder di dalam projek berkenaan. Okey, sebagai contoh, jika saya tidak melakukan operasi berkenaan, okey, saya masih lagi dapat membuka file Maya tersebut. Okey, Maya interface. Okey, saya cuba membuka file ZF8J Crusader ini terdahulu. Okey, dekat sim file. Okey, kita ambil plane 03. Okey, Okey, anda akan lihat di sini sebuah model kapal terbang. Okey, tapi apa yang missing di sini ialah texture yang dibina bersama dengan model ini. Okey, teksturnya telah tiada, dan begitu juga dengan shader. Perkara ini terjadi kerana kita tidak memberitahu Maya terlebih dahulu di manakah terletaknya file folder tambahan berkenaan. Jadi Maya tidak dapat mencari di manakah terletaknya tekstur ataupun informasi-informasi yang lain yang berkaitan dengan model ini. Jadi apa yang kita perlu buat untuk memperbetulkan keadaan ini adalah apabila kita menerima file Maya, terutamanya apabila kita terima daripada orang yang lain. Jadi apa yang kita perlu buat ialah setkan projek ini dahulu. Okey, kita akan setkan projek ini. Kita pergi pada desktop, Maya interface, dan kita pilih folder yang berkenaan dan kita tekan set. Okey, jadi apabila kita pergi pada open scene, okey, Maya akan terus
memasuki SIM folder fail berkenaan, dan apabila kita membuka kembali fail yang sama, okey, okey, anda boleh biarkan ini error line ni, boleh ignorekan dahulu. Okey, so anda boleh melihat sekarang, okey, sekarang Maya telah pun dapat membaca subfolder yang menghubungkan texture, shading dan serta informasi-informasi yang lain yang berkaitan dengan fail ini. Jadi anda dapat lihat fail ini datang bersama texture. Okey. Okey. Ini kerana Maya telah dapat mencari folder-folder yang dikehendaki. Jika kita ingin membuka fail yang lain, okey, HAMV ini, so apa yang perlu kita buat ialah pergi terhadap set project, HAMV, set, okey, dan OpenScene. Okey, dan kita akan didirectkan kembali pada SIM folder HAMV ini. Dan apabila kita membukanya, okey, semua fail yang berkaitan, texture, shader akan dapat datangkan bersama model ini. Jadi apabila anda membuka sesuatu fail Maya, jika anda dapati bahawa texture tidak didatangkan bersama, mungkin anda perlu melihat ataupun setkan kembali projek anda. Untuk menutup fail ini, anda perlu pergi file dan exit. Kita telah membincangkan bagaimana untuk membuka fail-fail yang diberikan kepada kita. Bagaimana pula jika anda sendiri ingin menghasilkan fail berkenaan. Jadi langkah pertama sekali anda kena lakukan ialah pergi pada file, project window, okey, tekankan new, dan kita akan namakan fail berkenaan my first folder, dan anda akan lihat fail ini akan didatangkan dengan subfolder yang ditetapkan. Anda boleh mengubah nama-nama jika anda rasa perlu, tapi buat masa ini kita akan kekalkan dengan default setting ini. Okey, dan kita akan setkan location dia terlebih dahulu. Okey, kita akan letakkan di desktop. Okey, select. Okey, dan accept. Okey, so jadi jika anda pergi pada file ni, okey, anda akan dapati ianya telah tersedia membina sub-sub folder. Okey, kalau kita pergi pada scene, okay, edit, kita dapati bahawa masih belum ada apa-apa lagi di dalam file ini. Jadi apa yang kita telah lakukan sebentar tadi ialah kita hanya membina folder. Kita belum lagi membina file Maya. Okey, jadi apa yang kita akan lakukan ialah pertama sekali ini kita akan membina file yang pencast, okay, cube. Okay. Jadi kita akan savekan file ini. Apabila kita tekan save as, okey, ianya akan membawa kita kepada my first folder /sim file. Jadi kita boleh namakan sebagai my polygon. Okey, anda boleh memilih diberi beberapa pilihan sama ada untuk savekan dalam Maya binary ataupun Maya ASCII. Okey, kita akan memilih Maya binary. Okey, save, continue. Okey, jadi apabila kita pergi kepada
folder berkenaan, scene, dan anda boleh melihat fail anda berada di sini. Jadi apabila anda menghasilkan texture untuk fail ini, kesemua fail berkenaan akan dimasukkan ke dalam folder yang ditetapkan. Jadi apabila anda memberikan fail ini kepada rakan sekerja yang lain, mereka akan dapat membuka fail anda tanpa sebarang masalah.